Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Ustazah Hikmah. Dah bersedia ke tu nak belajar tentang utusan yang mulia? Hari ini kita akan belajar tentang 25 nama Rasul dan peranan mereka yang mulia dalam menyampaikan ajaran Allah. Baiklah, dalam pelajaran sebelum ini, kita sudah tahu tentang maksud Nabi dan Rasul serta hukum beriman dengannya. Sekarang, mari kita nyanyi bersama-sama lagu 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Jom sama-sama kita hayati dan pelajari. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Baiklah murid-murid, jadi inilah dia 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Setiap Rasul ini diutuskan oleh Allah untuk membimbing umat manusia kepada jalan kebenaran. Walaupun Nabi dan Rasul kita hidup pada zaman dan tempat yang berbeza, tetapi tujuan mereka tetap sama, iaitu apa? Untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Sekarang mari kita kenali peranan para Rasul pula. Kalau murid-murid nak tahu, para Rasul ni bukan sekadar menyampaikan wahyu Allah sahaja tahu. Malah mereka ni juga memainkan pelbagai peranan penting dalam membentuk kehidupan manusia. Jom kita lihat satu persatu. Peranan Rasul yang pertama iaitu menyampaikan wahyu Allah. Menyampaikan wahyu Allah tu macam mana? Rasul ni menyampaikan segala perintah dan larangan Allah kepada manusia. Contohnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam supaya kita semua mengenal Allah dan melakukan kebaikan. Kedua, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah. Rupa-rupanya jin pun dibimbinglah. Murid-murid tahu tak kenapa? Kerana jin juga merupakan salah satu makhluk Allah. Rasul mengajak semua makhluk menyembah Allah dan meninggalkan perkara syirik. Sama juga situasi seperti ustazah dan guru-guru yang lain membimbing kamu semua supaya berbuat baik dan tidak melakukan kesalahan. Peranan ketiga iaitu menjelaskan cara hidup yang diredai Allah. Maksudnya, Rasul menerangkan cara hidup yang baik seperti jujur, amanah dan bertanggungjawab. Contohnya, kita diajar supaya menunaikan solat, menghormati ibu bapa dan tidak menipu. Yang keempat iaitu mendidik manusia berakhlak mulia. Maksudnya, Rasul menunjukkan contoh akhlak yang baik dalam kehidupan seharian. Seperti Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersabar, jujur dan suka membantu orang lain. Jadi, kalau kita semua meniru akhlak baginda, Allah pasti sayang kepada kita. Kelima, mengajarkan cara beribadah yang sempurna. Rasul mengajar kita cara solat, berdoa dan berzikir dengan betul. Sebab itu kita belajar bacaan dalam solat, wuduk dan doa-doa harian supaya ibadah kita diterima Allah. Yang terakhir sekali iaitu yang keenam, menjadi contoh teladan kepada manusia. Iaitu Rasul ialah contoh yang terbaik dalam setiap perkara. Dari segi cara bercakap, bekerja dan bergaul dengan orang lain. Jadi, bila kita berbuat baik dan mencontohi para Rasul, kita sebenarnya sedang mengamalkan sunnah. Subhanallah, begitu besar peranan para Rasul kan? Murid-murid tahu tak? Semua Rasul ni dikurniakan pelbagai keistimewaan oleh Allah. Antara sifat mulia Nabi Muhammad SAW ialah sifat fatonah. Fatonah ni apa? Fatonah ni bermaksud bijaksana.
Nabi sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Mari kita lihat bagaimana kebijaksanaan ini ditunjukkan dalam kisah kehidupan baginda. Contohnya dalam peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pertikaian antara kabilah Quraisy dengan penuh kebijaksanaan. Nabi meminta setiap ketua kabilah memegang kain yang mengangkat batu tersebut bersama-sama dan baginda sendiri yang meletakkan batu itu di tempatnya. Tindakan ini menunjukkan baginda sangat adil dan bijak menyelesaikan masalah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga seorang usahawan yang unggul kerana kejujuran dan kepandaian baginda dalam menguruskan perniagaan. Alhamdulillah, banyak perkara yang kita pelajari hari ini. Ustazah harap kamu semua semakin faham topik ini dan dapat mencontohi akhlak mulia para Nabi dan Rasul dalam kehidupan seharian. Jumpa lagi. Assalamualaikum.